Dari segi hukum hakam dapat ditimba daripada hadis ini beberapa hukum syariat. Yang pertama, seorang wanita wajib mandi junub apabila keluar mani. Sama ada dia bermimpi, bersetubuh dengan suami dan sebagainya. Kalau orang perempuan, Allahumma salli Muhammad, keluar air mani, dia mimpi ke, dia bersetubuh ke, wajib mandi junub. Orang lelaki pun sama. Keluar air mani, Allahumma salli Muhammad, ataupun bersetubuh, maka wajib mandi. Saya ingat dulu ada seorang tu jumpa, dia kata Ustaz, dia kata ni, kalau dia malas nak mandi pagi, ni cerita orang jahil ni, kalau malas nak mandi pagi sedangkan dia berjunub dengan isteri dia, tahu apa dia buat? Dia tak, macam mana cerita, malu pula cerita, dia tak buang air dia. Ni, dia tahan, dia tak lepaskan air dia. Maka dia kata, waktu aku kalau macam tu Ustaz, dia tak mandi. Dia faham kalau dia bersetubuh tapi dia tak lepaskan mani dia, dia tak perlu mandi. Rupanya ada orang faham macam tu. Tuan-tuan, manusia ni ramainya duduk dalam jahil. Dia tak tahu sebenarnya apa dia buat. Tuan-tuan tanya yang kahwin tu, suruh dia tunjuk dengan mandi wajib tu macam mana. Ramai orang tak erti kan. Yang kita risau tu anak-anak kita. Yang kedua, mimpi yang mewajibkan mandi ialah yang nampak tanda-tanda keluar air mani. Kerana Nabi SAW mengaitkannya dengan melihat air mani, di mana baginda bersabda, ya, jika melihat air, maka jika seorang itu mimpi bersetubuh, namun ketika terjaga dia tidak nampak sebarang tanda keluar air mani, tidaklah wajib mandi ke atasnya. Kita faham dekat sini. Bab mimpi dulu, bukan bab subuh nah, mimpi dulu. Conclusion dia ialah nampak ayak tu ada, lepas dia jaga. Kalau waktu dia tidur, tak kira. For whatever mimpi yang dia mimpi. Kalau mimpi bersetubuh ke, mimpi jatuh pokok nyok ke, mimpi kena ligan dengan JPJ kita tadi ke, faham ni? Mimpi kena tahan Roblox, Rotek tak ada ke? Mimpi, Salih Muhammad, asal lepas mimpi jaga tengok basah, maka mandi wajib. Kalau mimpi bersetubuh sekalipun, mimpi setubuh sungguh, Salih Muhammad, tapi jaga-jaga tak ada tanda pun ayat, dia kata dia dah mimpi dah, dia sebenarnya cakap lebih membayar ke? Kira feel dah tu. Faham ni Salih Muhammad? Dia climax dah dia dalam mimpi tu. Jaga-jaga tengok, Allah, tak ada apa. Wajib mandi tak? Tak wajib mandi. Faham ni? Tadi mimpi pi lah apa pun, asal ada ayak wajib mandi. Yang ni mimpi pi lah apa pun, hatta mimpi setubuh sekalipun, kalau tak ada ayak maka tak wajib mandi. Sebab yang menjadi syarat wajib dia mandi junub ialah apabila ada tanda keluarnya mani selepas daripada terjaga tu. Faham tak? Dan yang ketiga, hukum tersebut berbeza pula dengan setubuh. Bersetubuh di mana dengan semata-mata berlaku persetubuhan, yakni berlaku kemasukan hasyafah ke dalam faraj. Wajiblah mandi sekalipun belum sempat keluar air mani. Sallallahu alaihi Muhammad. Kesimpulan, bagi kes persetubuhan itu sendiri menjadi faktor wajib mandi. Adapun mimpi itu sendiri bukan faktor mewajibkan mandi, akan tetapi keluar mani kerana mimpi. Subhanallah, faham tak? Kalau tang persetubuhan, walaupun tak keluar air mani, berlaku dua pertemuan, dua khitan, Nabi SAW sebut, bertemu dua khitan, khitan lelaki, khitan perempuan, berlaku penetration, kemasukan itu. Kalau dekat surface tu, dekat permukaan itu tak perlu lagi, berlaku kemasukan itu. Pada khitan lelaki dia duduk atas dah, maksud sebahagian itu yang tu lah. Ni perempuan lagu tu lah, apa boleh faham sendiri lah, payah nak cerita pun. Maksudnya dia dah ada penetration tu, barulah wajib mandi walaupun tak keluar ayak mani. Faham tak? Sebab yang mewajibkan mandi pada persetubuhan bukan keluarnya ayak mani, tetapi berlakunya pertemuan dua khitan tadi ni.
Faham tak? Dia kira bagi persetubuhan dah. Adapun mimpi bukan pasal mimpi, tapi pasal keluar air mani. Itu dua yang berbeza pada perbincangan kita pada malam ni, insya-Allah.